Senang korang dengar lah. Saya tahu kau dah tahu dah. Sebab saya nak kena ulas juga isu ni daripada sudut pandangan saya lah. Baik. Sekarang ini, mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Okay. Korang dah tahu dah isu ni kan? Betul? Dah tahu kan? Okay. Dalam video ni, saya harap tak kena ban lah. Saya nak tunjuk korang. Baik. Kau tengok ni. Okay, Baik. Nampak? Maknanya baik. Guys, pengumuman Anwar Ibrahim, cikgu pun tepuk kepala. Bayangkan, cikgu pun tepuk kepala. Tiga tahun dah guys. 3 tahun dah dasar yang dibuat oleh kerajaan Madanon pimpinan banduan ni membebankan rakyat, menyusahkan rakyat. Korang pernah tengok cerita banduan gila tak? Ni banduan gila lah ni. Kita dipimpin oleh banduan gila. Setuju tak dengan saya? Ada 1,700 kat muka buku, ada 2,300 kat TikTok. Setuju tak? Kita hari ni ada banduan gila. Ni isu baru ni isu cikgu lah. Jadi saya nak ulas lah. Kan? Saya ingat saya lah, saya pun ada anak kan. Rakyat ni, daripada rakyat ni yang ada anak-anak sekolah ni semua, kebanyakan ibu bapa, saya boleh kata mungkin 90% lah, 90% minta supaya UPSR dengan PMR diadakan semula. Betul tak? Ramai rakyat minta supaya sijil peperiksaan UPSR dengan PMR ni diadakan semula. Ini yang semua orang bercakap. Tapi yang ini mereka tak buat. Sebaliknya apa yang kerajaan buat adalah umur 6 tahun masuk darjah 1. Kau nampak tak kegilaan diorang ni? Saya tanya dengan korang, nampak tak mak bapak yang ada, ibu bapak ni yang belum kahwin, yang nak kahwin ni, come on lah. Lain yang rakyat minta, lain yang dibuat. Lepas tu, rakyat dah bising, keluarlah kenyataan menteri yang korang paling tak suka tu lah. Menteri tak boleh pakai lah. Menteri mata besar, dia kata. Ni, kenyataan ini. Saya tahu korang dah dengar, tapi saya nak korang dengar jugalah. Sekali lagi saya tegaskan, pertama jangan panik. Itu paling penting. Ya, kena tenang dan lihat ia sebagai satu pembaharuan dalam sistem pendidikan, dan ia bukan asing. Di negara lain telah pun melaksanakannya, dan sebab itu kita mulakan dengan tidak wajib. Ia adalah optional. Tetapi optional pun kita tak bagi ia kebebasan pada ibu bapa begitu sahaja. Ia mesti datang dengan kebersediaan anak, dan yang paling penting sokongan di peringkat KPM yang kita namakan sebagai ujian diagnostik. Apa tujuan ujian diagnostik ini? Ialah untuk kenal pasti kebersediaan anak ini. Psikoemosi dia, ya, tahap kemahiran dia. Adakah dia boleh berada dalam kelas darjah 1 dengan semua persiapan itu. Sebab itu kita mulakan dengan pilihan secara sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya persoalan yang seterusnya akan ditanya adalah tentang prasarana, cukup atau tidak. Fazlina Sidik bagi tahu bila dah kecoh, ibu bapa dah bising, tak wajib. Bermakna option pilihan, dan
Anak-anak ni pula, kalau yang setuju pula 6 tahun, kena diagnostik pula. Bila saya tengok komen rakyat kata tikus makmal, mereka menafikan. Okeylah, kalau kerajaan menafikan anak-anak 6 tahun ni nak dijadikan tikus makmal, okeylah, mungkin kita bersetujulah mereka bukan tikus makmal. Tapi, saya nak tanya ni, kenapa korang tak diagnose korang dulu ni? Kenapa tak diagnose menteri kabinet yang ada ni? Cuba diagnose menteri kabinet yang ada ni. Contoh macam Zalina. Cuba diagnose dia. Tanya dia lelaki ke perempuan? Cuba diagnose orang dulu. Sebab bercelaru, nampak bercelaru. Cuba diagnose seorang-seorang menteri kabinet yang ada ni. Tu. Ahli parlimen yang ada tu. Dia orang nak bertanding tu, ada diagnose orang tak? Ada diagnose orang? Takkan kau diagnose orang? Orang macam Sani Hamzan tu boleh jadi ahli parlimen. Wakil PH. Takkan orang macam Lutong tu, tengok macam tak gila balik bahaya tu, boleh ada diagnose orang tak? Okeylah. Anwar Ibrahim. Ada diagnose Anwar Ibrahim tak? Korang tak diagnose korang. Engkau suruh budak-budak 6 tahun ni pula, anak-anak kita 6 tahun ni pergi diagnose pula. Nak tengok kemampuan dia. Korang mampu ke? Korang 3 tahun ni tak mampu lah gampang. Apa gila ni? Guys, benda ni korang kena dengar perbahasan Sheikh Sadiq, YB Sheikh Sadiq dalam parlimen hari ni. Saya yakin ada yang dah tengok. Tapi mana yang belum tengok, habis live saya ni pergi tengok video Sheikh Sadiq, ahli parlimen MUA, bahas dalam parlimen berkenaan perkara ni. Engkau tengok apa yang YB Sheikh Sadiq bagi, padu, sebiji, ajak kita berfikir. Dan kau boleh tengok penjelasan daripada Isyam Jalil berkenaan dengan ni, menteri gila ni cakap ni. Tak tahulah guys. Cuma daripada sudut pandang saya, ini jadi fitnah guys. Ni jadi fitnah. Kenyataan ni menyebabkan fitnah. Apa yang fitnah dia? Okey. Kita ada anak. Dia kata budak-budak kena diagnose kalau nak masuk sekolah. Okay. Pertama sekali benda ni, bila 6 tahun ni option, ramai orang kata, okey tak nak hantar anak sekolah lah. Tunggu 7 tahun lah. Tapi bila ada orang yang hantar anak 6 tahun nak sekolah, yang lain pun nak hantar lah. Mana ada mak bapak nak anak ketinggalan, betul tak? Mana ada mak bapak tak nak anak dia ketinggalan. Nak tengok anak dia dah 6 tahun tak sekolah lagi. So dia 7 tahun baru dia jadi 1. Jiran dia umur 6 tahun, umur 7 tahun dah jadi 2. So mak bapak tak nak ketinggalan. So jadi terpaksa. Lepas tu dia kata kena diagnose. Dah lah kau terpaksa. Lepas tu kena diagnose. Okey. Macam mana dia diagnose ni? Budak-budak darjah 3, darjah 4 pun ada isap puting. Gentil bantal peluk, gentil bantal busuk. Ada. Isap puting, gentil bantal isap puting, isap jari. 3-4 tahun. Darjah 6 pun mungkin ada lah. Kalau nak kata nak diagnostik ni. Ibu bapa ni terpaksa. Dah lah terpaksa. Anak kena diagnose. Lepas tu kalau yang panel yang diagnostik tu kata, anak puan tak layak. Anak tuan tak layak. Jadi fitnah tak? Saya tanya korang, jadi fitnah tak? Orang akan kata, anak dia ni tak matang lagi. Anak dia kenapa tak sekolah lagi dah, umur dah 6 tahun dah. Anak dia diagnostik tak lepas. Jadi fitnah tak? Jadi fitnah. Mak bapak tu akan stres, tension. Ibu bapa ni, kau cakap lah anak-anak dia macam mana pun. Apatah lagi hari ni, cikgu marah pun cikgu kena marah balik. Ini kau, nampak tak ni fitnah? Ni fitnah akhir zaman lah. Orang cakap akhir zaman tak percaya. Walaupun bodoh. Ni fitnah akhir zaman lah ni. Fitnah dia akan jadi fitnah kepada budak-budak tu. Fitnah kepada mak bapak. Padahal yang mental ni Anwar Ibrahim. Geramnya aku. Ya. Mental. Ibu bapa jadi mental, jadi stres. Bergaduh pula. Dia akan jadi benda ni guys. Jangan percaya, korang duduk fikir apa yang saya cakap ni. Dia akan berlaku macam. Sebab apa? Ni, fitnah. Anwar Ibrahim guys. Mak bapak pun mental. Nampak tak? Dia orang nak kita ni mental macam Anwar Ibrahim.
Anwar tu mental sudahlah. Kenapa nak mentalkan kita jadi macam Anwar Ibrahim? Kita bukan Anwar Ibrahim, kita tak mental pun. Yang mental Anwar. Sekarang ni dia nak mentalkan kita ni jadi macam Anwar Ibrahim. Mental. Cikgu lagi mental lah. Cikgu tadi tepuk dahi. Cikgu paling mental teruk ni. Gila memang tak betul. Buat ujian diagnostik. Anwar Ibrahim suruh dia buat ujian diagnostik. Ujian poligraf pun dia tak berani buat tau. Kau pergi cakap Yusof kena paksa dengan polis buat ujian poligraf. Yusof buat. Anwar Ibrahim tak nak buat ujian poligraf. Pergi, fakta ni ada. Ini budak-budak kau paksa 6 tahun buat ujian diagnostik. Anwar tu pergilah buat ujian poligraf. Buat secara live, secara langsung. Tak ada. Apa benda lah merang mangkuk ni. Kan? Lepas tu anak Anwar Ibrahim. Anak dia pasalah anak backup bapak lah. Anak Anwar Ibrahim. Nurul Izzah. Daftar tahun 1, usia 6 tahun, 143 negara sudah guna pendekatan sama. Nurul Izzah. Anak backup bapak. Anak backup bapak. Dia compare 143 negara dah guna pendekatan sama. Saya tak faham lah. Kalau kita nak compare kita dengan 143 negara. Dulu masa buat GST dulu, walaupun kita tak setuju, tapi GST dulu, kan banyak negara buat, korang tolak. Sekarang ni kena ikut negara lain pula. Negara masing-masing lah. Ikut kemampuan kita lah. Tu, tengok kemampuan kita lah. Kau benda ni kau nak ikut antarabangsa. Yang Anwar ni, kau tak ikut pula. Kerajaan tak ikut pula. Yang lain kau nak ikut. Bila benda untuk kau nak ikut. Apa gila ni? Ini betul-betul kerajaan mental lah. Gila lah. But guys, ini keputusan yang akan bagi tekanan lah kepada mak bapak. Seseri pun dengan Mami Onang, wife pun kita bincang sebab anak kita kan. Lagilah anak ni dah semalam disahkan autism. Semalam lah. Semalam lah semalam. Sebenarnya tahun lepas lagi. Tahun lepas saya dah tengok macam autism lah. Saya tengok dekat TikTok kan. Jadi bincang-bincang. So tunggu ni lah semalam lah. Tunggu saya punya birthday baru bawa pergi ke pakar. So doktor pakar sahkan lah. Autism moderate plus ADHD. Autism moderate plus ADHD. Dengan dia tak boleh bercakap lagi lah. So sekarang 4 tahun. So 6 tahun nak sekolah ni. Yelah dia mungkin boleh sekolah khas lah. Habis orang lain ni. Jadi kita pun fikir macam apa bodoh sangat lah. Ada banyak benda yang patut kau buat untuk negara ni. Untuk rakyat. Tapi kau tak buat. Nampak tak guys? Kenapa? Adalah plan mereka. Plan mereka ni plan jahat lah ni. Tapi saya nak tanya. Kita kan ada PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kenapa sebelum kau umum ni, kau tak bawa perjumpaan, bincang dengan PIBG? Setiap sekolah ada PIBG. Ibu bapa bayar yuran PIBG. Wakil untuk ibu bapa ni dengan guru ni. PIBG ni wakil ibu bapa dengan guru lah. Kan ada wakil. Bincanglah. Benda ni sebelum pelaksanaan kena dapatkan respon daripada ibu bapa, daripada guru. Bincang dulu. Dapatkan keputusan dia, solution apa semua, baru boleh umum. Sekarang ni kau umum dulu. Korang ni kerajaan. Kerajaan ni rakyat tau. Mewakili rakyat. Sekarang ni tindakan yang diumumkan oleh kerajaan Madanon tak mewakili rakyat. So diorang buat untuk siapa ni? Guys, come on guys, fikir guys. Fikir. Persatuan Ibu Bapa dan Guru mewakili pelajar dan guru. So kerajaan ni umum, dia tak bincang dengan PIBG. So dia buat keputusan ni untuk siapa? Kalau untuk rakyat, dia mesti bincang dengan PIBG dulu. Bermakna benda ni dah dibahaskan, dibincangkan, ada macam-macam lah kan untuk dapatkan solution dia. Tapi tak ada. Perkara tu semua tak berlaku. Dalam negara ni saya nak bagi tahu, dalam negara ni kalau keputusan yang melibatkan pemegang taruh iaitu rakyat, perkara tu mestilah daripada bawah naik ke atas. Bermakna apa yang rakyat nak. Ini yang berlaku zaman Tun Mahathir dulu.
Survey apa yang rakyat nak, apa yang rakyat perlukan, macam mana. Daripada bawah bawa ke atas. Permasalahan rakyat ini. And then barulah solution tu diturunkan. Sekarang ini, bukan daripada bawah ke atas terus ke bawah. Sedangkan kau tu rakyat yang pilih. Ahli parlimen ni. Dan Perdana Menteri ni pula Anwar Ibrahim, kau tak menang pilihan raya pun. Kerajaan ni caretaker je. Kerajaan ni rakyat tak pilih pun. Why? Dan saya cakap terus terang, sehampa, sedih dengan pegawai-pegawai kerajaan. Serasa galat dengan ketua setiausaha negara. Serasa galat dengan pegawai-pegawai tinggi dalam kerajaan. Termasuklah mereka dalam Kementerian Pendidikan. Korang ni kenapa? Korang makan gaji buta ke? Korang kat situ kau buat apa? Rakyat bayar gaji korang. Kalau kau duduk dekat Kementerian Pendidikan, dan tentulah kau tahu fungsi PIBG tu. Ketua Setiausaha Negara, takkanlah kau biarkan benda ni. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, takkan kau terus setuju je apa saja sedangkan rakyat menjerit ke bawah ni. Takkanlah teruk sangat macam itu. Takkanlah semua hari ni pegawai kerajaan yang atas-atas ni kau menjilat je Anwar Ibrahim. Kau mewakili rakyat tau. Kau bukan mewakili kerajaan orang politik tau. Pegawai kerajaan, korang mewakili rakyat, bukan politikus-politikus ni. Tak. Semua KSN, KSU, pegawai-pegawai dalam Kementerian Pendidikan, kau makan gaji buta ke? Bincanglah dengan ibu bapa ni, bincang dengan PIBG. Kenapa tak boleh bincang? Kenapa tak boleh bincang? Anwar buat untuk siapa ni? Guys, Anwar buat untuk siapa? Dia bukan buat untuk kita, untuk rakyat, untuk guru. Guru-guru pun setuju ni. Okey, dia buat untuk siapa? Apa agenda dia? Apa agenda dia? Inilah New World Order. Ini agenda New World Order. Bila orang cakap, kata konspirasi. Ini New World Order lah. Agenda New World Order. Sebab apa? Nak bodohkan kita. Nak jadi kita ni kambing. Ini yang berlaku. Inilah post-normal time. Post-normal time. Contoh macam tadi saya dah bagi kan? Walaupun dia kata ini bukan satu kewajipan, option, ibu bapa akan semua nak hantar anak sekolah. Walaupun dah 6 tahun. Semua akan hantar. Sebab semua akan jadi kambing. Dia nak kambingkan kita. New World Order ni nak kita ni jadi kambing. Ikut. Tak nak kita berfikir. Tak nak kita melawan. Tak nak. Ikut je. Ini yang berlaku. Sebab itu dia umum 2 hari lepas. Sebab apa? Sebab hari ni dia nak bagi duit pula kat mak bapak. Jangan percaya, fikir. Hari ni kan dapat duit 100.5 ni. Dia bagi ni 100.5. Dia nak kita ni jadi kambing. Inilah post normal time. Jangan percaya, fikir, pergi cari fakta ni. Kita dalam Telegram Tiwala Bok, kita dah ulas panjang dah benda ni. Ini plan New World Order ni. Jadi kita ni kambing, ikut apa dia buat lah. Dan dalam masa yang sama ni, dia nak matikan tadika pasti ni. PAS punya tadika ni. Dia dah cuba kan matikan. Ingat balik. Dari segi sudut politik pula, dia nak matikan tadika pasti. Sebab ramai orang hantar tadika pasti. Anwar naik-naik Perdana Menteri. Dia cuba empower Abim. Abim, mana saman? Tak saman pun aku. Pergi saman lah. Lambat no kau saman aku ni. Perempuan cakap nak saman, tak saman-saman. Saman lah. Dia naik-naik. Abim lancarkan tadika. Banyakkan tadika Abim. Lepas tu fitnah tadika PAS ni. Pasti ni. Betul tak? Takkan kau lupa. Macam-macam cerita pasal pasti gini. Tak bayar gaji lah. Apa semualah. Tapi tak jadi. Abim tetap orang tak hantar anak. Pergi mampu lah dengan Abim. Orang ramai hantar pergi pasti. Orang UMNO pun. Orang PKR ke banyak hantar pergi pasti. Dari segi politik, ni nak matikan pastilah. Nak matikan pastilah. Tapi, dia menjejaskan juga tadika-tadika yang orang Cina pun banyak tadika ni. Cina pun banyak ada buat tadika ni. Anak dia hantar sekolah daripada awal. Orang Cina pun bising. Ada dia peduli? Dia tak peduli. Tapi Anwar kan DAP. Dia tak peduli. Bos dia.
Tu saya cakap tadi. Patutnya dia bincang dengan kita. Kita lah pemegang taruh. Ibu bapa adalah pemegang taruh dengan guru. PIBG. Tapi tak bincang dengan kita. Arahan. fikir. Jangan percaya, fikir. Kalau ada orang kata, ini negara lain pun ada buat apa semualah. Negara lain lah. Kita lah. Kita ni sepatutnya modul pembelajaran tu patut tukar. Modul tu. Itu yang patut kita tukar. Itu yang patut kita laksanakan. Itu yang ibu bapa minta. Wujudkan balik UPSR dengan PMR. Jadi guys, inilah agenda dia. New World Order. Jadi, saya punya solution, dia dah umum. Boleh batalkan? Boleh. Boleh batalkan? Boleh. Dengan cara PIBG. Mak bapak, kita ni bayar yuran PIBG. Ke ada tak bayar yuran PIBG? Kita bayar yuran PIBG. Kita mewakilkan mereka yang dilantik dalam PIBG ni. So, mereka yang berada dalam PIBG ni perlulah berusaha bersama-sama untuk batalkan balik keputusan yang dibuat oleh kerajaan Madanon ini. Itu cara dia. Bermakna kalau PIBG itu perlu demo lah korang. Kalau perlu bawa spanduk lah korang. Kalau perlu pergi parlimen, pergilah parlimen. Itulah peranan PIBG untuk mewakili kita ni bantah keputusan gila kerajaan Madanon ini. Kalau perlu berdemo dekat depan Kementerian Pendidikan pun, buatlah. Sebab nak batalkan. Sebab tak bincang. Supaya kerajaan boleh batalkan, bincang balik dengan rakyat. Bincang dengan ibu bapa. Now, PIBG kena main peranan. Itu saja. Dan seharap semua ibu bapa yang ada ni, minta tolong dengan wakil PIBG setiap sekolah supaya batalkan perkara ni. Ini solution yang saya nampak. Saya tak arif bab ni. Tapi bila saya fikir sebagai seorang ibu bapa, ada PIBG sekolah, so PIBG lah kena main peranan. Sebab kita ni rakyat guys. Kita ni nak pumpang-pumpang macam gini, kita boleh lah pumpang. Macam korang mak bapak tulis kat muka buku kan, up dekat TikTok, bengang apa semua, kat komen dan semua. Yelah. But PIBG ni wakil kita. So PIBG kena main peranan perkara ni supaya batalkan. Batalkan keputusan kerajaan mental gila ni, banduan gila ni. Setuju? Saya setuju.